Alright, so this is the last part of this video. I think lah last part. Okay, so for the last part, kita nak cerita tentang unsur peralihan ataupun kita juga panggil dia sebagai logam peralihan, transition metals ataupun transition elements. Okay, so unsur peralihan ni dia terletak antara kumpulan 2 dan 13. Okay, di antara, bukan pada. Okay, bukan kumpulan 2 ke 13, tak. Dia di antara. Maksudnya dia terletak pada kumpulan 3 sehingga ke kumpulan 12. So dalam periodic table yang petak bahagian bawah ni, inilah transition elements ataupun transition metals. Kecuali lantanida dan juga actinida. Lantanida dan actinida ada special group. Dia bukan bawah unsur peralihan. Dia special group and is not yang syllabus yet lah. Tidak ada silibus lagi tinggi nanti. So dalam unsur peralihan ada banyak lah, ada banyak kan. Kalau kita tengok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 kali 2, 20, 30, 40, tolak 2, 38. Ada 38 unsur. Tapi adakah awak kena hafal semua? Tidak. Yang famous je lah awak kena hafal. Contoh chromium, mangan, ferrum dan juga cuprum. This is very famous. Ataupun yang lain famous, kita ada aurum which is emas. Okay, kemudian kita ada argentum. Argentum is perak. Okay, kemudian ada platinum. Yang ni awak akan jumpa as mankin. Hg, mercury. Okay, ataupun yang lain awak nak hafal boleh cadmium, boleh tellurium, boleh. Kemudian kita ada apa ni? Macam-macam lah dekat sini kan. Okay, palladium ada macam-macam. Okay, so itu unsur peralihan. So kenapa unsur peralihan ni kita belajar? So awak kena tahu sifat dia. Okay, sifat dia adalah pepejal. Okay, pepejal. Kenapa saya? Boleh. Okay, dia ialah pepejal dengan permukaan yang berkilat. So basically dia sama je macam unsur kumpulan 1. Okay, kumpulan 1 yang kita belajar, logam. Okay, sebab unsur peralihan ni pun logam. Sebab kita panggil dia sebagai transition metals ataupun logam peralihan. Tetapi dia keras. Kumpulan 1 dia lembut. Dia punya logam tu lembut. Unsur peralihan dia sangat keras. Okay, berbanding dengan logam dalam kumpulan 1 dan kumpulan 2. Okay, kemudian dia pun ada ketumpatan yang tinggi. Okay, ada ketumpatan yang tinggi. Dan dia ada juga takat lebur dan takat didih yang tinggi. Okay. So basically ini cerita dia dah berbeza dengan logam yang tadi. Kalau kita belajar awal tadi, logam sepatutnya takat lebur dia rendah. Okay, and ketumpatan dia patutnya rendah juga. Tapi yang ini lain. Okay, yang ini lain. Dia ada ketumpatan tinggi dan takat lebur dan takat didih yang tinggi juga. Okay, so now apa ciri istimewa bagi beberapa unsur peralihan? Bukan semua unsur peralihan dia ada sifat istimewa ni. Tak, sesetengah sahaja. Dan adakah awak kena hafal? Ya, awak kena hafal. Okay, so awak dah tahu tadi unsur peralihan dia ialah logam yang ada takat lebur dan takat didih yang tinggi, kemudian dia keras, permukaan dia berkilat, bersifat mulur, okay, serta boleh ditempa. Mulur dan boleh ditempa ni maksudnya macam mana? Okay, awak pernah tengok apa tu? Besi apa tu? Tukang besi yang dia nak bengkokkan besi, dia panaskan besi, dia bengkokkan, okay, dia buat bentuk pakai besi, pakai logam semua tu. Itu masuk mudah ditempa dan bersifat mulur. Dia tak lembut, tapi dia senang kita nak handle, nak bentukkan dia kita boleh buat. Alright, so now dia ada sifat istimewa, but not all of them, just a few of them. Yang pertama, kita gunakan unsur peralihan ni sebagai mangkin. So mangkin ni apa? Mangkin ini adalah satu bahan kimia yang kita guna untuk mempercepatkan tindak balas. So biasanya kalau contohnya awak buat, katakanlah kalau awak buat roti kan, awak nak tunggu roti tu naik kembang, awak biasa tunggu 1 jam. Tiba-tiba kalau awak letak lebih yeast, awak kena tunggu 15 minit je. Itulah mangkin, dia mempercepatkan tindak balas. Okay, so mangkin bagi mempercepat tindak balas tanpa mengubah secara kimia pada akhir tindak balas. So kita letak mangkin tu sebenarnya dia tak ada efek pun pada reaction kita. Dia cuma akan percepatkan tindak balas sahaja. Dia tak akan muncul pun dekat produk akhir kita tu tadi. Okay, contohnya sebut besi digunakan dalam proses Haber. Proses Haber digunakan untuk buat apa? Untuk buat ammonia. Okay, Haber, ammonia. Kena hafal ke? Kena.
Alright, so yang kedua, unsur peralihan ni berupaya membentuk ion berwarna. Contoh yang paling famous adalah ion kuprum, Cu2+. Nanti bila masuk dalam tajuk acid, base dan garam, okay, bila kita ada larutan kuprum 2 sulfide, awak akan perasan larutan tu warna biru. Okay, tapi ada lagi yang warna lain. Contohnya kalau larutan tu dia ada ion kromium, Cr3+, okay, nanti awak akan dapat larutan yang warna hijau. Okay, ataupun ion manganat. Yang ini paling famous juga. Okay, awak akan dapat larutan yang warna purple. Okay, warna ungu. Ungu, bukan unggu. Ungu. Alright. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, unsur peralihan ada lebih daripada satu nombor pengoksidaan. So sekarang ni tak terang lagi nombor pengoksidaan itu apa. Nanti bila awak belajar redox, baru awak akan tahu apa itu nombor pengoksidaan. For now, awak just kena accept sahaja dulu. Okay, yang unsur peralihan dia special. Sebab for one unsur tu, untuk satu unsur tu, dia mungkin boleh jadi lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Contoh, kuprum. Dia bukan positif satu je. Dia ada positif dua juga. Ataupun macam ferrum. Bukan ferrum satu. Ferrum satu tak ada. Tapi ada ferrum 2 dan ada ferrum 3. So macam mana awak nak tahu? Awak tengok dekat dalam jadual, dalam soalan ataupun dalam bahan tu. Kalau awak nampak huruf Roman ni, betul lah. Benda tu dia ambil daripada unsur peralihan. So mangan 2. So maksudnya daripada unsur peralihan. Mangan tu lah unsur peralihan. Mangan 4. Mangan tu lah daripada unsur peralihan. Okay, dia ada different nombor pengoksidaan. Okay, yang keempat, unsur peralihan berupaya membentuk ion kompleks. So ion kompleks ni maksudnya apa? Maksudnya dia ialah gabungan logam dan bukan logam, bergabung untuk hasilkan satu ion. Biasanya kita belajar untuk ion dia single. Contohnya untuk ion natrium dia Na+ sahaja. Tapi untuk ion kompleks ni dia akan bercantum dengan logam lain, dengan bukan logam lain. Okay, so bila dia bercantum tu dia bukan jadi sebatan baru. Dia bukan menjadi produk baru. Dia akan jadi ion juga. Tapi dia akan jadi ion kompleks. Okay. Dia masih sifat ion, so dia boleh campur lagi. Dia boleh melekat lagi dekat unsur-unsur yang lain. Okay. So kita guna unsur peralihan untuk apa? Kena hafal ke? Kena. Okay. Ferrum, proses haba untuk amonia. Ini yang tadi. Okay. Ferrum, haba, amonia. Okay. Ini yang kita gunakan sebagai mangkin. So platinum, kita guna dalam proses Ostwald untuk hasilkan asid nitrik, HNO3. Vanadium 5 oksida, kita gunakan dalam proses sentuh. Okay. Ataupun touch process kot bahasa Inggeris dia. Okay. Untuk hasilkan asid sulfurik. Dan nikel atau platinum kita gunakan dalam proses penghidrogenan minyak untuk membuat margarin. Penghidrogenan minyak tu macam mana? Minyak tu, okay. Minyak kalau ikutkan dia macam ni, dia punya struktur. Ni general je lah, ni general. Carbon, hidrogen. Okay, tapi dia panjang lagi lah, Okay, so penghidrogenan tu maksud apa? Kita pakai hidrogen, kita tambahkan dekat dalam kita punya ni. Okay. So dia akan jadi macam ni. Yang tak cukup huruf ni, tak cukup hidrogen ni, tu minyak. Yang dah cukup hidrogen, dah padat ni, ini margarin. Sebab tu margarin dah padat, dia keras. Okay, bila masuk peti. Okay, ataupun kalau kegunaan lain, kita guna mangan untuk tingkap berwarna. Ferrum, besi kan, besi untuk buat jambatan, and titanium, kita guna sebagai bahan untuk membuat cat. Okay, so itu je sebenarnya untuk tajuk jadual berkala unsur. Very simple, very short. The explanation is very doable for all of you. If you guys have any question, feel free to ask me anytime, but expect delay. Alright, so thank you very much everyone.